Brand pokok sawit berkembar khas untuk orang Perak. Bagi mengelakkan buat salah, kali ni kita lakar dulu pokok sawit ni. Customer request nak guna duit shilling yang warna gold mix dengan warna silver. Disebabkan kita tampal tu secara bertindan, jadi kena susun tu dengan berhati-hati sikit lah supaya nanti dia tak tertanggal masa kita post. Macam biasalah kalau bab melakar dia punya daun-daun ni memang rajin sangat lah. Tapi bila sampai part mewarna nanti, mulalah rasa menyesal. Masa mewarna tu lah mula terfikir kenapalah banyak sangat melakar daunnya tu kan. Kalau sikit-sikit apalah salahnya kan. Tapi macam itulah lumrahnya cabaran dalam pekerjaan. Walau macam mana rumit sekalipun, kita kena buat bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati yang ikhlas. Sebab setiap hasilnya nanti akan menjadi darah daging kita yang akan kita bawa sampai ke sana nanti. Alhamdulillah akhirnya pokok sawit pun siap. Sebagai cucu penurun ke Felda, customer ni kata bila tengok gambar contoh craft shilling pokok sawit yang pernah buat sebelum ni, automatik lah terkenang zaman dulu-dulu kan. Macam itulah dalam kehidupan kita, setiap perkara ada kenangan yang takkan dilupa.